Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. It's a boarding time USN solo sekarang ni ya. Oh, tak ada orang lah. Paling awal. Apa sebab tuan-tuan? Sebab kita Alhamdulillah dapat jadi Platinum Club member untuk Enrich Malaysia Airlines. Baik tuan-tuan, jangan rugi ya. Jangan tak ambil. Rugi tak ambil jadi Platinum Club member. Jadi member untuk Enrich Malaysia Airlines. Rugi lah tuan-tuan ya. Siapa nak link untuk jadi ahli Enrich, PM saya, PM USN. InsyaAllah saya berikan link saya kan, untuk tuan-tuan dapat point ya, dapat masuk awal, dapat launch, dapat pilih seat, tak payah bayar untuk seat super economy kan. Saya tak ada orang abang. Tak ada orang. Saya masuk awal lah. Saya masuk bersama dengan grup business class, tapi business class belah kiri. Saya Platinum Club member solo. Dan kelebihan tuan-tuan untuk kita sebagai Platinum Club member, nampak kita boleh pilih untuk duduk di hot seat kan. Macam saya ni hot seat, nampak hot seat. Lepas tu kena mendaftar sebagai Enrich Club member. Rugi tak ambil point kan, terbang ataupun One World Alliance lah ya. Untuk Malaysia Airlines, Qatar, Singapore kan, boleh dapat point yang sama ya. Jadi jom daftar ya. Dapat Platinum ya. Anda kecau di kawasan pintu-pintu dalam kecemasan seseruang di hadapan tempat duduk anda akan sebab keselamatan dan satu je daripada lebih terlepas lagi sama. Ada headphone ni? Okey, sama. In the cabin we have our cabin crew led by in charge crew Mr. Mokhtar. They are here to ensure that your safety and comfort are well looked after during the flight. Our flight time to Kuala Lumpur is 11 hours and 15 minutes. The weather condition for the flight are forecast to be cloudy, and the weather in Kuala Lumpur is expected to be fair weather. As we may encounter some unexpected turbulences, please have your seatbelt securely fastened. Lapang kau terbang lah. At the meantime, sit back and relax and enjoy the rest of the flight. Thank you for choosing Malaysia Airlines. Thank you. Dan One World yang dihormati, bagi pihak penerbangan Malaysia, saya mengetahui inilah penyedia penerbangan pada hari ini. Cara perjalanan ke Kuala Lumpur hari ini akan mengambil masa 8 jam 15 minit. Buat sementara ini, pastikan peralatan elektronik berada disimpan dengan selamat di ruang penyimpanan sebelum melepas, dan apabila pesawat dimula bergerak, tanggalkan semua elektronik daripada bekalan kuasa di tempat duduk anda. Jika corong oksigen dilepaskan, pastikan bilik temukan dibuka sebelum memakai corong oksigen. Terima kasih kami untuk sebarang bantuan. Matilah layanan Malaysian Hospitality. Kepada anak cucu dan sahabat anda, ya Allah, sungguhnya kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini dan juga amalan-amalan yang kau redai. Ya Allah, kami mohon supaya didekatkan perjalanan ini dan dipermudahkan perjalanan kami pulang, ya Allah, dan menjaga kesihatan tubuh pada agama dan harta. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala bahaya dalam perjalanan dan perkara yang mencegah kecelakaan. Jauhlah perbuatan buruk pada ahli keluarga dan cucu kami dan anak sampai kami semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Kita dah nak terbang semula ke tanah air ya. Menuju pulang ke tanah air di bulan Ramadan yang masih lagi berbaki ya. Pulang raya kata orang kan. Puasa lah di Mekah, Madinah, dan nak balik jugalah Malaysia untuk beraya apa semua ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selalu terbang belah malam di Madinah. Ramadan kali ni terbang 11 siang. Ya. Kita akan menempuh perjalanan menuju ke Malaysia dan sampai kurang lebih sahur nanti ya, insya-Allah. Ya, Ramadan di Tanah Suci memberikan 1001 kenangan manis kepada para jemaah. Pengalaman Ramadan berpuasa ni berbeza dengan berpuasa di tempat kita lah. Di sini kita beribadah ziarah Nabi. Kalau di Mekah kita buat tawaf sa'i dalam keadaan puasa-puasa, panas-panas. Feeling tu berbeza, tak dapat dirasai ya, di mana-mana belahan dunia yang lain pun ya. Itulah kelebihan umrah bulan Ramadan. Dan kita di Kebar Umrah USN memang membuat package ini bersama dengan saya, terbang bersama dengan USN. Kita inginkan kelebihan berpuasa di bulan Ramadan itu dapat pahala haji puasa ataupun umrah di bulan Ramadan dapat pahala haji. Ini kelebihan lah. Cuma yalah, puasa kan panas, ramai yang demam, ada yang batuk, semua. Ya, kita pun sama jugalah, terciduk juga. Kita nak air tu lah, nak kena banyak lagi minum. Kena banyak minum air. Ya Rabb, banyak
banyak jet-jet peribadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jet peribadi. Ramadan ni kaya-kaya, orang-orang kaya ramai datang ni. Madinah Al-Munawwarah. So kita ucapkan selamat tinggal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini bukanlah umrah dan ziarah kita yang terakhir. Kita dapat semula hadir ke sini pada masa depan, ya, tiap tahun umrah insya-Allah, ya, tiap tahun umrah, tiap tahun kita datang ziarah Nabi. Ya, mungkin kesempatan kali ni begitu terhad sekali masanya, dan insyaAllah kesempatan yang akan datang lebih baik lagi insyaAllah. Dapat kita all out, ya, ziarah-ziarah tempat-tempat yang begitu bersejarah. Al-maklumlah tempat yang Nabi hadir, kan. Untuk edisi Ramadan kali ni nampaknya ada 3 travel sahaja yang bersama dengan kembara, ya, tak ramai lah yang nak terbang umrah Ramadan ni sebenarnya, ya. Okey, kita nak terbang insya-Allah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma anta sahib fi safar wal khalifatu fil ahad. Ada kapal terbang yang approach, ya, kapal terbang yang sedang menghampiri. Kita kena bagi dia landing dulu, baru kita terbang. Nampak macam tak bergerak, kan. Itu namanya fizik, ya. Nampak macam tak bergerak tu. Ni kapal terbang apa ni?
Al-Imarat Emirates. Kita dah naik Emirates itu bulan 1. Transit Dubai ya. Alah, penat lah. Tak lawan penerbangan terus tuan-tuan. Lebih baik, lebih seronok, lebih lapang. Okey, kita dah nak terbang dah, insya-Allah. It's a landing sector. Minimum landing. Dulu USN teringin nak jadi pilot ya. Tapi apakan daya, jadi pilot rumah je lah. Jadi mutawib ya. Jadi khadam je ya. Khadam Haramain. Khadam. Oh khadam. Cip khadam. Cip khadam. Hamba datang tuan. Cip khadam tuan. Peninggalan hamba, jagalah orang ini baik-baik. Kalau dia tak ikut nasihat, bagi tahu hamba, biar hamba tembak dengan sedapan gajah. Saya duduk belah sini ni supaya nak tengok Masjid Nabawi yang nampak okey. Uhud ya. Itu Bukit Uhud. Oh, berayun ya. Kuat ku angin ya. Ini sesen kereta api Madinah tu. Sesen kereta api laju tu bawah tu nampak. Sesen kereta api Madinah. Nabawi dah mana tak nampak. Tak nampak. Terang sangat. Mana ke? Tu lah Masjid Nabawi nampak. Kelihatan ya sebelah sana. Tu lah Masjid Nabawi. Nampak putih payung dia. Masih banyak lagi tanah-tanah yang boleh diteroka dah tepi ni. Oi, alah. Bergoyang kan. Kata langgar awan tak ada pula. Kona
bulan. Iyalah. Sila. Oi. Rayun. Sebelah kiri berayun. Ya, kona baring tuan. Pusing, naik pening kepala. Okey, dan kita terus menuju ke Madinah. Masih lagi bergoncang kapal terbangnya. Ya Rab, ya Rab. Barulah nampak awan di atas ni. Awan ya. Setinggi mana aku terbang, tidak akan dapat menggapai syurga Allah tanpa solat. Itu kata-kata pilot Allahyarham ya. Lion Air Malaysia ada Indonesia yang terjunam beberapa tahun lepas ya. Kapal terbang yang dibawanya menjunam ke laut, meninggal semua ya. Setinggi mana pun terbang, kita tidak mampu meraih syurga Allah jika kita tidak sembahyang ya. Kod mana pun kena sembahyang tuan. Masuk awan. Oh, masuk awan. Awan yang mendatang. Awan nano ni namanya. Begitulah awan nano setia menunggu. Jika panas mencoba menggeris pipi. Ini namanya awan nano.
hujan, tapi tak apa hujan Awan ni ya, kumpul jadilah hujan. Bawah memang panas ni, terkumpul haba ya, terkumpul habanya. Salam Ramadan Al-Mubarak dari ketinggian 20,000 kaki daripada paras laut. Ya, Ramadan Al-Mubarak yang sudah pastinya memberikan kenangan yang manis ya, khususnya bagi edisi umrah kali ini. Kita dapat berpuasa, solat tarawih. Subhanallah. Berenang di lautan awan yang memutih. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang cantik ya. Kita seolah-olah berenang di atas kapas awan yang memutih di atasnya. Rasa macam slow yang terbang ni. Laju lagi lah tak boleh. Ini pun dah 1000 km sejam lah. Kalau boleh laju lagi 2000 km sejam, 4 jam sampai. Ini 8 jam setengah. Janggut juga rasa menunggu. Saya yang dah tiap bulan terbang ni pun rasa lamanya. Terasa lama. Lawa tuan-tuan. Subhanallah. Awan yang memutih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi diperjalankan menaiki Burak. Cuba imagine ni ya, Nabi naik Burak macam ni, lalu awan atas menuju ke Madinah. Gumpalan-gumpalan ya, ibarat macam kapas ya, di bawahnya ya, rasa nak pegang ya, awan ni. Gumpai-gumpai awan ya. Masa nampak statik je awan dia. Ada masa hilang awan seketil pun tak ada. Begitulah sunnatullah. Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa atas semua perkara.
awan, tiba-tiba habis dah kan. Sepadan awan dengan tak ada awan kan, apa bezanya? Allah Ta'ala lah yang menyusun atur dia, segala makhluk-makhluknya. Sana awan, tak ada awan. Awan ada dekat belakang ya. Pastikan jemaah berada di tempat duduk, pasangkan tali gelidah dan tidak menggunakan tandas buat sementara ini. Ada makhluk membawa keluar atau merosakkan alat-alat keselamatan dalam penerbangan ini merupakan satu kesalahan. Sekiranya alat elektronik anda terjatuh di celah-celah tempat duduk, jangan guna fungsi kawalan tempat duduk tersebut sudah bagi anak kapal untuk mendapatkan bantuan. Anda boleh menggunakan alat elektronik yang telah diaktifkan dalam mod penerbangan. Dalam masa 1 jam 30 minit dari sekarang, kami akan menghidangkan iftar untuk berbuka puasa kepada semua jemaah yang berpuasa pada hari ini. Dan juga 2 jam sebelum kita mendarat, kami akan menghidangkan sahur. Untuk pengetahuan semua jemaah, program agama ada disediakan dalam rangkaian audio dan video di dalam penerbangan ini. Sekiranya memerlukan sebarang bantuan, cara menggunakannya sila berhubung dengan anak kapal kami. Untuk keselamatan para jemaah, jaga kebersihan tandas dan pastikan lantai sentiasa dalam keadaan kering dan bersih. Lantai yang basah juga boleh merosakkan kepada sistem pendawaian elektronik di lantai pesawat. Untuk kemudahan tuan-tuan dan puan, anda dinasihatkan untuk menggunakan botol wudu yang telah dibekalkan dari Kuala Lumpur bagi mengambil wudu di tempat duduk masing-masing. Kami juga akan memaklumkan kepada jemaah bila tibanya solat waktu maghrib pada hari ini. Sepanjang penerbangan ini, anak kapal kami bersedia untuk membantu jika anda menghadapi sebarang kesulitan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ladies and gentlemen, oh, kacang viral. Kacang Malaysia Airlines. Lavatories must not be used and open. Dry and sweat pores may danger other users. It can also cause damage to the wiring because it's the one that have been floor. For the convenience of all passengers, please use the bottle of ablution. With this bottle, you may wish to take your ablution at your respective seat. You will be informed of the prayer time accordingly. If you need assistance, please do call us. Thank you. Berenang di awan yang putih ya. Elok je di satu paras awan. Subhanallah. Macam tak bergerak. Dah bergerak laju ni. Dah nak maghrib cuaca dah mula nampaknya sedikit gelap. Rasanya kita ada ayam dengan nasi mandi, lepas satu lagi ikan Ya, saya. ikan ayam mandi dengan nasi mandi, ataupun satu lagi kari ikan dengan nasi putih. Kari ikan. Kari ikan. Terima kasih. Sama. Rajin buat video Ya, nanti Terima kasih. kita minuman sekejap lagi Alright, terima kasih. Sama. Oh, dia nasi putih ayam ikan kari. Ini baru betul juadah kan.
buka puasa bukannya pack-pack aja ya, mesti nasi kan. Ya, balik ni bagus pula. Pagi hari tu bagi pack food, dalamnya ada jajan-jajan je kan. Tak apa, nak kena lah. Ini baru kena ya. Air, ada roti, ada apa namanya, ma'mul kan, roti ni, ada butter ni, main course dia, kek, dan juga ada sayur apa tah kan. Ini sahih ya. Makin nak maghrib nak menuju ke gelap. Kita nak mengejar waktu malam ya. Malam ni tarawih daripada atas terbang lah. Makin gelap ya. Air soya dengan teh bunga. Ya, lagi 15 minit buka puasa. InsyaAllah. Nak menuju gelap lah ya. Selamat berbuka puasa dari 40,000 kaki. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selamat berbuka puasa daripada USN untuk semua. Terlihat bandar Riyadh daripada atas. Baru masuk maghrib. Ya, bandar Riyadh. Alhamdulillah dah berbuka, solat, dan apa lagi, kita pun baring ya. Ni ya, 1 row, 2, 3, 4 row tengah ni saya baring semua kan. Dapat baring dah macam business class. Gentlemen, on behalf of Kamal by Malaysia Airlines, we'd like to thank you for flying with us and we hope you have enjoyed our Malaysian hospitality. Thank you. Terima kasih. Nama Apabila tidak ada naungan melainkan naungan para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna li rabbina abidun
mengalahkan musuh-musuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarna hadza wa tawi 'anna budah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar permusafiran kami ini di atas kebaikan dan ketakwaan, dan ia dikira sebagai amalan yang Kau redai. Ya Allah, kami mohon agar permusafiran ini menjadi mudah ke atas kami. Engkau lipatkanlah jaraknya supaya menjadi pendek. Ya Allah, Engkaulah peneman ketika permusafiran dan penjaga bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu agar Engkau peliharalah kami daripada kesusahan ketika musafir, pemandangan yang mendukacitakan, dan kepulangan yang buruk pada harta dan keluarga kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Shah Alam ya, di bawah kita lalu dan melintasi Masjid Shah Alam. Shah Alam ni semua ni. Cuaca nampaknya baik walaupun di Johor diramalkan banjir. Di Johor banjir sekarang ni ya, kita doakan semuanya dalam keadaan baik lah, insyaAllah. Tabung Haji Moving Peak. Selalunya belah kanan landingnya, belah sana. Ni kita masuk runway sebelah kanan dia. Satu runway yang belah sana.
puan, para jemaah umrah yang dimuliakan dan adik-adik sekalian. Syukur Alhamdulillah bila kita selamat tiba dalam terbang KL Terminal 1. Kepada pelawan, selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara selamat pulang ke tanah air. Sila berada di tempat duduk anda dan pasangkan tali keleda sehingga tali syarat tersebut dipadamkan. Beri hati-hati ketika membuka ruang pipanan di atas dan pastikan anda telah mengambil barang sebelum anda turun. Anda dibenarkan menggunakan alat elektronik berdalih dengan perkhidmatan seluler sekarang. Penumpang transit dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat pintu berlepas di skrin paparan penerbangan atau ke kaunter pertukaran untuk mendapatkan bantuan. Anda kendaki berada di pintu lepas 30 minit sebelum waktu pelepasan. Gagal membuat demikian akan menyebabkan anda tidak diterima untuk penerbangan. Terima kasih kerana terbang bersama Amal Baik Malaysia Airlines dan juga Ali One World, dan kami harap anda terliminati layanan Malaysian Hospitality kami. Sekian, terima kasih. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to KL International Airport Terminal 1. To all visitors, selamat datang to Malaysia and to Malaysians, welcome home. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched on. Be careful when opening the main compartment and remember to take all your belongings with you.